Azam Baki telah turun. Siasat Azam Orang Baki. boleh beli apa-apa saja dalam sistem kita. Apa harapan kita untuk dibela oleh sistem yang ada? Kita tengok macam mana dalam kes mafia korporat. Saya bukan kawan siapa-siapa, saya tak peduli pun siapa-siapa. Yang saya bimbang, kalau institusi yang sepatutnya membela orang yang paling lemah, kalau orang yang kaya macam mangsa-mangsa mafia korporat ini pun, bila dia jadi mangsa, dia tak boleh buat apa-apa. Walaupun dia ada wang, walaupun dia orang kaya, tapi oleh kerana ada lagi lintah darat yang lebih kaya, kabel lebih kuat daripada dia, akhirnya undang-undang dan sistem tak ada makna untuk bela dia. Sebab itu, antara kita semua rakyat Malaysia, kita nak berbeza pandangan boleh. Tapi kalau isu rasuah, penyelewengan kuasa, kalau yang ditekan itu rakyat biasa, kita tak boleh mendolkan akal kita saudara-saudari. Terutamanya jika ada bukti-bukti awal yang sudah cukup kuat bahawa sekurang-kurangnya mesti ada satu siasatan bebas RCI untuk kita get to the bottom of SPRM and corporate mafia. Betul? Kita boleh beza pandangan, tapi kita tak boleh matikan naluri kita sebagai manusia. Tidak kira kamu Melayu, Cina, India, apa agama kita. Naluri kita, kita nak bela orang yang lemah dan orang yang betul. Kalau sistem itu tidak boleh berlaku adil, maka wajib untuk kita bersuara macam hari ini saudara-saudari. Kita boleh bezakan pandangan kita, tapi akhirnya kita tak boleh matikan suara rakyat yang mulanya hanya beberapa anak kecil, tak adalah kecil, beberapa anak yang sedikit, ada yang berani 2, 3, 4 kena tangkap. Suara ini tidak akan hilang selagi isu-isu yang ditimbulkan itu tidak ditangani. Jadi, sebagai memegang janji saya kepada pihak polis, kita nak tutup begini. Pada hari ini saudara-saudari, semua yang hadir, semua yang menonton, saya, kawan-kawan yang tua-tua semua ni, kepada yang muda-muda, saya nak ajak saudara-saudari semua kita berjanji kepada diri kita sendiri dan kepada yang muda-muda yang ada pada hari ini dan semua yang menonton. Boleh? Kita berjanji bahawa selagi anak-anak muda bersuara mempersoalkan perkara yang benar, kami yang tua-tua dan rakyat Malaysia akan terus turun menyokong kamu. Boleh? Saya sebut, saudara-saudari sambut, kita janji. Boleh? Kita janji. Baik, kita juga berjanji bahawa janganlah ikut semua. Saya sebut kita janji, kau dah lepas tu. Kau tak panjang ceramah ni. Kita juga janji bahawa selagi tidak ada siasatan bebas Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat dakwaan mengenai mafia korporat dan persengkokolan SPRM, kita akan terus tuntut sampai ada RCI. Kita janji. Kita janji bahawa kita akan terus tekan sehingga kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mewartakan siasatan jawatan kuasa KSN mengenai pemilikan saham Tan Sri Azam Baki. Kita janji. Kita janji bahawa kita akan terus tuntut dan sokong yang muda-muda supaya SPRM selepas ini lantikannya dibawa melalui proses parlimen. Kita janji. Baik. Jadi dengan itu habislah majlis raya pada hari ini. Kalau nak kutip dari raya, boleh pergi jumpa dengan saudara Ar-Rahmanan. Saya juga berharap dan gunakan pada hari ini. Sehingga sekarang saya masih lagi menunggu saudara Ar-Rahmanan
untuk saman saya mengenai tuduhan 29.5 juta. Saya sebut, saya sambut, mana saman boleh? Mana saman? Mana saman? Mana saman? Mana saman? Sebabnya saudara-saudari, kes Ar-Rahmanan, tuduhan yang dibuat terbuka menunjukkan bagaimana bobrok dan rosaknya sistem SPRM. Sudah ada tuduhan, sudah ada pengakuan, sampai sekarang tidak ada satu siasatan pun terhadap Ar-Rahmanan. Jadi kita tambah satu lagi janji, kita akan terus tekan sehingga Rahmanan ditangkap SPRM. Kita janji. Baik, terima kasih banyak-banyak. Sese, nanti Waalaikumsalam. Terima kasih, beri tepukan kepada Bersih Mandiri, adik-adik, semua parti-parti yang terlibat. Tepukan kepada pihak berkuasa, abang-abang polis. Tepukan kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.